Bab yang keempat pada menyatakan dengki. Bahasa Arab hasad. Bermula dengki itu, bermula jadi deki-deki ni, kata pengarang lah rahimahullahu ta'ala, Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Indonesi Al-Mandili. Dia kata bermula dengki itu. Jadi kita nak tahu mari mana mula dia ni. Dia duduk dalam perut kita, kita tak tahu mari mana mula. Kita nak jauh sungguh lah, tak boleh. Kita usaha berdoa pula, ya Allah, jauhlah aku daripada deki, wahai Tuhan. Wahai Tuhan, tolonglah kami ni jauh daripada hasad dengki ni. Pasal dia ni buruk. Buruk, sifat mazmumah. Sifat mazmumah yang Allah larang, yang Nabi larang, dan memang bahaya untuk kita. Sifat ni bahaya untuk kita. Macam kecil manis mungkin. Kita kata kau nyakit ni kau macam kecil manis mungkin. Kecil manis ni dah yang ada dalam duduk dalam tubuh kita kau, luka jadi buruk. Mata kelabu. Gemuk jadi puruh, jadi dorok. Hasad dengki ni lebih daripada itu lagi lah. Bermula dengki itu, yakni hasad ni, iaitu mencita-cita akan hilang nikmat kepada orang lain. Dia minta orang lain ni tak ada nikmat. Kalau ilmu ada, biar hilang ilmu dia. Kalau dia piti banyak, biar hilanglah piti dia. Kalau dia tubuh sihat, biar sakitlah dia. Dok pasal-pasal. Kihnya, dia baloh hal lain. Dia marid gitu. Padahal kalau dia baloh nak marah kawan-kawan dia ke siapa ke, dia doa lah hidayah. Biar jadi baik belaka. Dia lah yang nak marah. Jiran dia ke, kawan dia ke, pemimpin dia ke, orang hak dia kenal tak kenal ke, dia rasa nak marah, jangan pergi deki hasad. Ya doa, ya Allah berilah hidayah, petunjuk. Kalau yang mampu, dia pergi rumah dia nasihat. Tak mampu, berdoa di rumah. Jadi hasad ni apa benda? Cita-cita dalam perut dia. Dia tak buat lagi. Cita-cita dalam perut dia ni, kalau boleh nak hilang nikmat orang, nikmat-nikmat yang ada, yang Allah beri ke orang tu. Mu nak marah lagu mana nikmat tu, Allah beri ke dia. Allah beri pitih ke orang tu, orang beri kaya ke orang tu, Allah beri jawatan ke orang tu, Allah Ta'ala beri sihat ke dia. Pas kita mari cita-cita tak berakhir pula nak marah. Akhirnya kita balas dengan dia. Kita tak suka pandangan dia, kita tak suka cara dia, dah tak suka nak buat warna. Apa nak jadi hasad pulaknya? Kan hasad tu sifat buruk. Bahasa Arab sebut mazmumah, tercela, tak molek barang ni, barang bawa ke neraka. Tak kira lah pakai kepiah pun, dah kalau ada hasad. Pakai serebang pun, mari masjid ke, tak mari sejid ke, tak mari surah ke, mari surah. Bukan kira hapiah, serebang, kira hasad. Bukan kira banyak ilmu, duduk Mesir, belajar Jordan. Bukan hak tu tak salah. Hak salahnya hasad. Tapi hasad ni kalau ada, mau belajar Mesir ke, hasad ni kalau ada, pakai serebang ke, tak jadi hasad ni. Dah, kita pakat buang lah. Alhamdulillah dalam Islam ni ada belaka dah. Kalau ikut nak jadi baik, tak payah ada polish, tak payah ada undang-undang, sepatutnya lah. Orang Hindu tak belajar secara ni asalnya. Hari ni orang Kristian tak belajar secara ni. Kita orang Islam si cukup dengan Quran, cukup dengan hadis, cukup dengan tafsir Quran, cukup dengan syarah hadis, fiqhnya, akidahnya, tasawufnya. Dalam tasawuf pula kita belajar bab hasad. Pelan-pelan belajar bab hasad deki, nyemari juga. Tak sedar, kadang-kadang tengah-tengah ke laut dia mari. Tengah-tengah jadi cikgu dia mari hasad ni. Tengah-tengah jadi ustaz, tengah-tengah mari masjid, surah, hasad mari juga, tak buang. Kadang-kadang yang mari sebab mazhab, sebab aliran, sebab biti, sebab parti, sebab politik, macam-macam sebab pula.
Kadang-kadang dia duduk rumah dah mari masjid, ya mari ada juga. Padahal dia main pasar nyakit hasad ni. Pasar duduk, ya hasad di pasar ni. Ada hasad di masjid. Suara Tok Imam tu sedap, suara Tok Bilal tu sedap, contoh. Ya tak berahi, ya mari macam-macam peseng lah. Dah lagu mana ni? Cita-cita akan hilang nikmat daripada orang lain. Nikmat suara orang, nikmat kekayaan orang, nikmat ilmu, nikmat jawatan yang Allah beri kepada orang, nikmat kekayaan orang, dia mari cita-cita nak hilang. Dia panggil hasad bahasa Arab. Orang Melayu kata deki. Orang Melayu pun kadang-kadang dia tambah hasad deki pula selagi. Dah warna pakat buang.